Ini 5 sebab kenapa orang susah nak turunkan berat badan. Nombor 1, tak cukup minum air kosong. Cuba cek, adakah anda minum 8 gelas air kosong sehari? Jika tidak, anda kena mulakan tabiat baru untuk minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong. Ingat, untuk minum air kosong sebelum makan, bukan semasa atau selepas makan. Sebab kedua, tak cukup ambil protein. Sekurang-kurangnya anda kena ambil 1 gram protein per kilogram berat badan sehari. Contoh, jika berat badan anda 70 kg, bermaksud anda kena ambil 70 gram protein. Dan anda kena agihkan sama rata. Di antara pagi, makan tengah hari, snacking petang dan juga makan malam. Jika tak cukup ambil protein, anda punya lean muscle mass akan turun yang menyebabkan keupayaan badan anda untuk membakar kalori ketika rehat akan jatuh. Semakin tinggi protein anda, semakin tinggi jisim otot anda, semakin banyak kalori yang badan anda akan bakar. Sebab ketiga, kerap mengambil makanan yang berminyak ataupun dressings, macam salad dressing, sos, mayonnaise, Thousand Island dan sebagainya. Jadi pengambilan makanan berminyak ni, jika anda ambil setiap hari, dia akan menjadi jumlah yang besar. Cuba hadkan, kalau boleh tidak lebih daripada 1 kali sahaja pengambilan makanan berminyak dalam seminggu. Sebab keempat, anda tidak mengambil kira jumlah kalori yang masuk. Tak cakna. Kadang-kadang anda rasa makanan itu sihat, avokado, buah-buahan. Alright, tetapi anda terlalu ambil banyak sehingga menyebabkan anda punya kalori masuk itu terlampau tinggi, yang menyebabkan walaupun anda makan makanan berkhasiat tetapi tidak turun berat badan. So anda kena ambil tahu berapa jumlah kalori makanan yang anda ambil tu yang masuk ke dalam tubuh badan anda. Nak turun berat badan, sekurang-kurangnya kena ada 500 defisit kalori sehari untuk membolehkan anda turun 500 gram dalam seminggu. Sebab kelima adalah bersenam secara berlebihan. Anda kena bersenam mengikut kemampuan anda. Jika anda bersenam keterlaluan, jadi berkemungkinan besar selepas anda bersenam tu anda menjadi terlampau lapar, dan anda makan dengan banyak, tapi anda fikir anda dah bakar banyak kalori, jadi anda makan, dia tidak akan menjejaskan anda punya penurunan berat badan, tetapi hakikatnya anda makan lebih daripada kalori yang anda bakar. So anda bersenam secara sederhana, lebih kurang 150 minit ke 300 minit seminggu, dan bersenam ikut kemampuan badan anda. Saya Coach Zaid, Coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Sekiranya anda ingin saya bantu anda untuk turunkan berat badan secara sihat, anda boleh kontak saya ataupun komen ataupun klik link di bio.